Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nusyaza Amali binti Abdul Razak. Nombor matriks 076040. Pengenalan. Syurga dan neraka merupakan konsep penting dalam pelbagai tradisi agama di seluruh dunia yang merujuk kepada tempat atau keadaan kewujudan selepas mati yang berfungsi sebagai bentuk ganjaran atau hukuman berdasarkan perbuatan manusia semasa hidup. Secara umumnya, syurga digambarkan sebagai tempat penuh kenikmatan, kedamaian dan kebahagiaan abadi yang dijanjikan kepada mereka yang berbuat baik, hidup beretika serta mematuhi ajaran agama. Sebaliknya, neraka dilihat sebagai tempat penderitaan, siksaan dan azab bagi individu yang melakukan kejahatan, dosa besar atau menolak kebenaran dan keimanan. Kedua konsep ini sering digunakan untuk menjelaskan keadilan Tuhan atau kuasa tertinggi dalam sistem kepercayaan masing-masing, serta memberikan motivasi moral kepada manusia untuk menjalani kehidupan yang bermakna dan bertanggungjawab. Topik pada hari ini kami akan membincangkan tentang syurga dan neraka bagi ajaran Kristian, Buddha dan juga Hindu. Saya Fatina Ala binti Abdul Hadi, nombor matrik 076336. Seterusnya ialah Kristian. Maksud syurga bagi agama Kristian ialah merujuk kepada tempat kediaman kekal bersama Tuhan. Ia digambarkan sebagai tempat yang penuh dengan kedamaian, kasih dan kebahagiaan abadi. Dalam kitab Wahyu 214, syurga digambarkan sebagai tempat tanpa air mata, penderitaan dan kematian. Seterusnya ialah syarat memasuki syurga bagi ajaran Kristian ialah kemasukan ke syurga bergantung kepada iman seseorang itu terhadap kepercayaan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Ayat Yohanes 14:6 menyebut, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Iman adalah asas utama, manakala perbuatan baik dilihat sebagai bukti dan hasil daripada iman tersebut. Maksudnya, syarat nak masuk syurga bagi ajaran Kristian ialah berdasarkan iman seseorang tu. Tapi kebaikan yang dibuat tu berdasarkan keimanan yang dia ada tu lah. Maksudnya kalau dia banyak kebaikan, maksudnya iman dia kuat. So dia berdasarkan iman dan berdasarkan kebaikan yang dibuat di atas dunia tu. Masuk neraka bagi agama Kristian ialah neraka ni digambarkan sebagai tempat penderitaan dan pemisahan kekal daripada Tuhan. Ia sering dilambangkan sebagai lautan api atau kegelapan luar. Wujud Matius 25:41 dan Wahyu 20:10. Neraka ni menjadi simbol penolakan kasih Tuhan serta manifestasi keadilannya terhadap dosa. Tujuan dan fungsi neraka. Yang pertama ialah tempat hukuman kekal bagi syaitan dan malaikat yang memberontak, iaitu dalam Wahyu 20:10 dan kitab diorang, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api. Dan kedua ialah tempat penghakiman bagi manusia yang dengan sedar menolak Injil dan hidup dalam dosa, iaitu dalam Tesalonika 1:8-9. Maksudnya dalam Tesalonika diorang, ia akan menghukum mereka yang tidak mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Tuhan kita Yesus. Mereka akan menderita hukuman kebinasaan kekal. Yang akhir sekali ialah simbol keadilan Tuhan, di mana setiap manusia ni diadili berdasarkan iman dan perbuatannya, iaitu dalam Korintus 5:10, dan rasanya dalam kitab diorang. Sebab kita semua harus dalam tu dia tulis, sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus. Seterusnya ialah pandangan mengikut mazhab. Ada 3 pandangan mengikut mazhab, tapi saya ambil 2 je, iaitu mazhab Katolik. Bagi mazhab Katolik, neraka ni adalah realiti yang kekal bagi mereka yang mati dalam keadaan berdosa besar yang belum bertaubat. Yang kedua pula menekankan kebebasan manusia untuk menerima ataupun menolak Tuhan. Yang ketiga pula ialah pengajaran ini dirumus dalam Catechism of the Catholic Church artikel 1033 hingga 1037. Bagi mazhab Protestan pula ialah neraka ni adalah tempat pemisahan yang kekal daripada Tuhan bagi mereka yang menolak Kristus. Yang kedua pula menekankan keselamatan melalui iman sahaja, iaitu sola fide, dan neraka menanti mereka yang tidak menerima Yesus. Yang terakhir ialah banyak mazhab Protestan ni menolak api penyucian, iaitu purgatory, dan menekankan 2 destinasi akhir sahaja, iaitu sama ada syurga ataupun neraka. Seterusnya ialah agama Buddha. So, bagi agama Buddha ni, mereka mempunyai pendapat yang berbeza daripada agama-agama yang lain, iaitu mereka mempercayai syurga dan neraka bukanlah tempat yang abadi atau kekal. Sebaliknya, agama Buddha ni mengajarkan bahawa konsep syurga dan neraka merupakan bentuk dari
kitaran kelahiran dan reinkarnasi yang mengalir tanpa henti. So dalam agama Buddha ni, konsep syurga dan neraka lebih bersifat sebagai alam kewujudan. So seterusnya, bagi Buddha ni, mereka mempercayai terdapat 6 alam, iaitu alam pertama ialah syurga ataupun dipanggil deva. Yang kedua adalah alam manusia. Yang ketiga ialah alam asura, iaitu alam yang mempunyai makhluk yang berkonflik lah. Yang keempat ialah alam haiwan. Yang kelima ialah alam preta ataupun roh lapar. Roh lapar ni ialah alam yang mempunyai roh yang tidak tenang semasa mereka mati. Sebelum mereka mati tu, mereka ada membuat kesilapan yang besar. So dia mati tanpa tenang. Sebab itulah dia ada alam roh lapar. So yang akhir sekali adalah neraka. Alam dewa atau syurga ni bagi Buddha bukanlah tempat pembebasan. Sebaliknya hanyalah hasil kelahiran semula yang berpunca daripada karma yang baik yang telah dikumpulkan. So maksudnya karma yang baik ialah masa mereka hidup, mereka membuat kebaikan lah. So bila mereka buat kebaikan, mereka akan ditempatkan di alam dewa ini. So terdapat beberapa jenis alam dewa seperti Tavatimsa, iaitu syurga yang mempunyai 33 dewa. So Tavatimsa ni ialah syurga yang paling tinggi lah bagi mereka. Dan Tusita iaitu tempat di mana Manteya Buddha dikatakan sedang menunggu untuk turun ke dunia sebagai Buddha masa hadapan. Seterusnya ialah bagi neraka ajaran Buddha. So dalam neraka ajaran Buddha ni, makhluk yang dijemakan semula dalam neraka ialah kesan daripada karma atau perbuatan yang dilakukannya. So sama seperti syurga tadi. So bagi siapa yang masa hidup dia melakukan banyak kejahatan, so masa mati mereka akan dibalas balik dengan karma buruk. So kalau karma jahatnya banyak, maka dia akan berada dalam neraka mengikut berapa lama tempoh membakar karma jahatnya itu. So selepas tamat pembersihan karma buruk tu, maka makhluk itu akan dijelmakan kembali di dunia yang sedikit atas daripada neraka untuk karma baiknya yang masih belum terbalas. Seterusnya ialah terdapat 2 kategori neraka dalam ajaran Buddha, iaitu neraka panas dan neraka sejuk. So dalam setiap neraka tersebut ada 8 jenis neraka. So bagi neraka sejuk, neraka yang pertama ialah Arbuda, yang kedua ialah Nirabuda, yang ketiga ialah Atata, yang keempat ialah Hahava, yang kelima ialah Huhuva, yang keenam ialah Potpala, yang ketujuh ialah Padma, dan yang keempat ialah Mahapadma. Bagi neraka panas pula, yang pertama ialah Sanjiva, yang kedua ialah Kalasutra, yang ketiga ialah Samgata, yang keempat ialah Raurawa, yang kelima ialah Maharaurawa, yang keenam ialah Tapana, yang ketujuh ialah Pratapana, dan yang sekali ialah Awiji. Dan setiap neraka ini mempunyai jenis hukuman yang berbeza mengikut kesalahan masing-masing. Seterusnya ialah agama Hindu. Dalam agama Hindu, syurga sering disebut sebagai Svarga. Svarga adalah tempat di mana jiwa mendapat kebahagiaan dan kenikmatan sebagai ganjaran atas perbuatan baik yang mereka lakukan di masa lalu. So, apa yang mereka lakukan semasa hidup, mereka akan dibalas balik semasa mereka mati, iaitu di dalam syurga inilah. So oleh itu, Svarga ni dia dianggap sebagai tempat sementara di mana jiwa dapat menikmati hasil dari perbuatan baik mereka sebelum berinkarnasi ke dunia lain. So konsep ini dia mencerminkan pandangan Hindu tentang karma, di mana perbuatan baik akan menghasilkan hasil yang menyenangkan. Syurga dalam agama Hindu terdapat 6 jenis syurga. Yang pertama ialah syurga Svargaloka, yang kedua ialah Vaikunta, yang ketiga ialah Kailasha, yang keempat ialah Brahmaloka, yang kelima ialah Galoka, dan yang akhir sekali ialah Tapoloka. Syurga Galoka ialah syurga yang paling tinggi yang didiami oleh Dewa Krishna. Dewa Krishna ialah dewa yang paling tinggi antara dewa-dewa yang mereka percayai lah. Neraka bagi agama Hindu pula, konsep neraka dalam agama Hindu ni juga merujuk kepada konsep karma
yang bermaksud bahawa tindakan buruk akan mempunyai konsekuensi yang menyakitkan. Neraka digambarkan sebagai tempat yang penuh dengan penderitaan fizikal dan emosi, di mana jiwa diseksa dengan pelbagai jenis penderitaan akibat dosa-dosa mereka. Dalam tradisi agama Hindu, konsep neraka bukan hanya sekadar tempat siksaan fizikal, tetapi juga sebuah dimensi spiritual yang menggambarkan konsekuensi dari perbuatan manusia. Sesama juga seperti syurga tadi, siapa yang membuat banyak dosa semasa mereka hidup, mereka akan dibalas dalam neraka ni lah. So neraka dalam Hindu ni dia terdapat 28 jenis neraka, dan saya keluarkan 5 daripada 28 jenis tu. Yang pertama ialah Tamistra, yang kedua ialah neraka Anda Tamistra, yang ketiga ialah Rauraya, yang keempat ialah Kumbhipaka, dan yang kelima ialah Kalaustra. So, neraka mengikut agama Hindu ni, mereka akan menempatkan setiap orang mengikut kesalahan yang mereka lakukan semasa hidup. So, setiap neraka ni mempunyai hukuman yang berlainan mengikut kesalahan mereka. So, agama Buddha dan Hindu ni mereka mempunyai kepercayaan yang sama bahawa syurga dan neraka ini hanyalah bersifat sementara. Dia percaya yang syurga dan neraka ni adalah tempat perhentian sementara untuk mereka menerima pembalasan ataupun ganjaran dengan apa yang mereka lakukan semasa mereka hidup sebelum tu. So selepas mereka dah mendapat pembalasan ataupun ganjaran tu, mereka akan direinkarnasi balik dan hidup balik dengan karma yang baru. Penutup, kesimpulannya, konsep syurga dan neraka dalam agama Hindu, Kristian dan Buddha berbeza dari segi kepercayaan dan matlamat akhir. Namun, kesemuanya menekankan nilai moral dan kesejahteraan rohani. Hindu melihat syurga ni sebagai alam sementara dan negara sebagai tempat menunaikan dharma. Kristian pula memandang syurga sebagai ganjaran kekal dan negara sebagai wadah melaksanakan kehendak Tuhan. Buddha pula menekankan pencapaian nirwana sebagai matlamat tertinggi, manakala negara berperanan sebagai ruang untuk menjalani kehidupan beretika. Kefahaman ini dapat menyemai sikap saling menghormati dalam masyarakat berbilang agama.